aku tak pernah hormat artis, and aku tak pernah hormat influencer yang kerja dia hanya buat orang ketawa saja. Aku tak suka. Sebab dia tak ada real value pada society. Apa value kau? Kau buat konten banyak-banyak, buat orang ketawa, tu je. The fuck? Kita kena ada real value. Sebab tujuan utama dia orang buat konten adalah untuk buat lawak. Ni orang panggil golongan BO ataupun badut online. Mana-mana influencer yang buat konten hiburan, konten ketawa, konten POV, joget-joget, dugem, tu semua adalah BO ataupun badut online. Korang tak ada real value kepada society. Korang just buat orang ketawa saja. Badut lah. And artis veteran pun aku tak hormat. Of course kalau kau tua, aku just hormatkan sebagai orang tua, tapi bukan sebagai artis. Pergi mampus. Aku tak kisah. Dengan budak-budak pun trigger. Jatuh maruah saya. Kepala otak kau. Bila masa maruah kau jatuh? Maruah kau jatuh bila kau trigger. Lagi jatuh maruah kau. Orang tahu kau ni mudah koyak. Kau dah tahu influencer tu buat konten hiburan. Influencer yang buat konten bodoh-bodoh. Let's dah. Dia orang tu badut. Of course lah. Kau expect apa? Takkan kau expect dia buat konten ajar kalkulus? Memang tak lah. So sebagai orang tua, sebagai artis veteran, untuk menjaga kau punya nama lebih baik kau jangan trigger. Sebab lagi nampak kau koyak. Lagi nampak kau ni bocah.